Pertama sekali, marilah kita sama-sama melakukan setinggi-tinggi kesyukuran kepada ini, kerana Allah masih lagi beri peluang kita, masih lagi beri kesempatan kepada kita semua, beri peluang kepada kita untuk bernafas, masih beri peluang kita untuk sama-sama menta'abud, untuk kita ibadahkan menjadi hamba di muka bumi. Alhamdulillah, diberi kesempatan solat isyak secara berjemaah. Alhamdulillah, walaupun tak sama kan muslimin lainnya. Pertama sekali, terima kasih kepada saudara yang menjemput pihak penganjur Masa College. Soal Masa College ada mungkin ada organisasi kan. Saya tahu baru sampai first datang sini. Alhamdulillah jumpa pintu lah. Walaupun sesat first datang jadi datang pintu sana. Tak ada yang awet kan. Okey. Terima kasih kerana menjemput, dan juga sahabat-sahabat semualah yang mana hadir pada malam yang mulia ni. Terima kasih. Ni kata bukan tazkirah lah, bukan tak ada apa, sekadar perkongsian ilmu lah. Yang mana nama pun tak bagi lah, tak kenal, datang pada makhluk mana ni. Tiba-tiba ada kat sini. Okey, secara ringkas lah, perkenalkan diri dulu secara ringkas. Nama Abdul Rahman bin Abdul Hadi, asal Kelantan. Alhamdulillah. Ada Kelantan je? Ada juga. Seorang kan? Ada juga. Takut selepas ni keluar bahasa Jerman. Tak ada. Okey, keluar. Okey, asal Kelantan, daripada Fakulti Akademi Pengajian Islam di Sungai. Jabatan daripada Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan. Gugup rasa semua hebat-hebat rasa sini. Rasa ada nur wajah pada sahabat-sahabat yang rasa gugup juga lah. Mungkin okey, tajuk insya-Allah dengan tajuk kata menarik pun boleh lah. Dakwah 24 hours tu, dakwah 24 jam insya-Allah. Okey, sebut pasal dakwah rasa semua terbayang kan. Semua tengok jemaah tabligh aja kan, semua pakai pakai serban kan, pakai jubah. Sebut pasal dakwah mesti orang tergambar macam tu kan. Betul tak? Mungkin lah, mungkin daripada sahabat sini tak terbayang macam tu lah. Mungkin ada kalangan kat luar kan, mungkin ada yang mana golongan yang kurang lah mendekati Islam kan. Dia anggap macam dakwah, dia pandang dakwah mungkin diorang tu pakai serban, pakai jubah elok-elok kan, jubah putih semua, datang sebelum bulan kan. Ada kan, tak semestinya macam tu kan. Dakwah maksudnya, dakwah ni fleksibel kan. Maksudnya kalau sebut pasal dakwah, kita tak dapat lari lah dengan sirah Rasulullah SAW kan, dengan sejarah dakwah Rasulullah. Bagaimana dakwah Rasulullah selama 23 tahun kan. 10 tahun kat 13 tahun. Sudah balik kan. 13 tahun kat Mekah, 10 tahun kat Madinah. Rasa semua dah tahu, rasa semua memang benda-benda asas, rasa semua sahabat-sahabat dah. Cuma saya sekadar perkongsian mana yang lupa. Kadang-kadang kita terlupa kan benda tu kan. Sirah Rasulullah kita terlupa, sama-sama kita ingatkan balik aja. Saya ingatkan kembali, kalau boleh, kalau mana ada yang tersilap kata, tersalah bicara ke, tegur-tegur lah. Maklumlah, baru belajar kan, insya-Allah. Okey. Okey. Sebelum kita masuk lebih jauh berkenaan dengan dakwah ni kan. Apa kata kita kenal lah dulu apa itu dakwah kan. Sebab kata orang muda kan, tak kenal maka cinta. Tak tahu kan. Tak cinta pun boleh, tak tahu kan. Habis tak cinta. Okey. Siapa kat sini tahu berkenaan dakwah? Nak definisikan. Rasa semua dah tahu kan. Siapa agak mesti ada dua hala ni. Kalau boleh dua hala, tak adalah saya cakap seorang kan. Kalau boleh sahabat-sahabat komentar, bagi komentar ke apa. Hafiz, apa yang terbayang dalam fikiran berkenaan dengan dakwah? Mengajak orang mendekati Allah. Okey. Baik.
daripada muslimat sebab apa volunteer tunduk-tunduk ke Google dah. Okey. Kat depan lah macam nak bagi tahu sesuatu ya. Yang tu dah pelabur tu. Apa yang sebelum ni dah dengar dakwah? Apa benda dakwah? Adakah dakwah ni pakai kopiah ke dakwah pakai jubah? Tu apa? Dia bukan one aspek je lah. Even satu perkataan pun tapi ke arah kebaikan itu dakwah. Macam kita tak ignore orang tu buat kesalahan, kita bagi tahu sebab dia betul lah semua mengajak kebaikan apa mendekati orang untuk Islam kan. Okey, betul lah semua tu maksud dakwah. Kalau ikutkan dakwah tu berasal daripada perkataan Arab iaitu da'ah, maksudnya menyeru ataupun invite kan, untuk maksudnya menyeru kepada mana? Menyeru kepada perkara ma'ruf, mencegah kepada perkara munkar. Nahyu minal munkar, amar ma'ruf wa nahyu anil munkar, menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada keburukan. Itulah maksud daripada istilah lah. Berkata dakwah tu ada sudut, maksudnya dakwah tu kita ajak orang untuk perkara kebaikan. Maksudnya sebab dalam agama sendiri kan, dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda ad-dinun nasihat. Maksudnya agama itu sendiri adalah sebagai nasihat. Maksudnya nasihat tu dakwah lah, maksudnya menyeru orang kepada kebaikan. Okey. Sudah jelas kan dalam kepala kita kan. Okey. Rasa semua memang dah tahu kan, kerana kalau boleh kita cerahlah, bagi pencerahan. Maksudnya dalam konteks dakwah sekarang, kalau boleh kita tak nak rigid kan, maksudnya tak boleh menyempitkan dakwah ni kan. Maksudnya dakwah ni bukan sekadar di surau. Masuk sekarang orang lebih fleksibel kan dakwah sekarang kan. Dalam pelbagai YouTube, macam Ustaz Azhar sendiri kan famous dengan orang ramai yang tengok kan scene kan, YouTube dia, dengan dalam Facebook sendiri dia juga berdakwah kan, betul tak? Of course, gambar-gambar nasihat, kata-kata tazkirah, pelbagailah, bukan Ustaz Azhar sendiri kan, kita sendiri, betul tak? Okey. Dakwah ni telah, adakah kepada, tanya soalan, adakah dakwah ni kepada ustaz, adakah kepada ilmuwan-ilmuwan Islam, adakah dakwah ni kepada golongan-golongan yang Islami lah, kononnya lah orang kata kan. Pakai kopiah warok nampak tunduk zuhud kan. Tak ada orang kan. Okey, adakah dakwah tu kepada golongan ni je? Tak kan? Okey. Apabila kita menyebut dakwah ni, maksudnya apabila kita menyebut kalimah asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maksudnya kita mengaku Allah adalah Tuhan kita, Nabi adalah pesuruh kita, maka tanggungjawab dakwah tu terletak pada orang Islam. Okey. Itu maksudnya dakwah ni 24 jam. Maksudnya sebab kita dah mengucapkan kalimah asyhadu an la ilaha illallah, kalimah syahadah, maksudnya sudah menjadi kewajipan kepada kita semua untuk kita sama-sama kita sampaikan Islam, sama-sama kita spread, kita sebarluaskan Islam kan. Okey. Kalau boleh dakwah ni perlulah betul-betul versatile, maksudnya pelbagai cara lah, fleksibel. Lepas ni mungkin hafiz ke kan, mengurusi sini, mengurusi ke ada mengurusi nama apa? Allah mengurusi balik surau lah, lebih surau lah lebih kurang kan. Okey. Mungkin lepas ni tanya, ada tak sebelum ni program-program yang melibatkan student-student antaranya non-muslim ke ada tak? Buat program kat luar ada tak sebelum? Kurang. Oh, setakat ni buat slot macam ni lah. Tapi alhamdulillah lah, ni buat macam ada satu alternatif lah. Kita walaupun belajar bukan dalam bidang agama kan, maksudnya ada satu alternatif untuk kita buat kuliah. Maksudnya kita nak sebarluaskan Islam melalui ceramah kan. Mungkin lepas ni boleh buat adakan program ke apa kan, insya-Allah lah, moga berjaya benda tu. Okay.
Okey. Masa pun 20 minit kan? Sampai 9 setengah. Oh, Besok cuti kan. okay. Takut lama pula. Okey. Apabila kita menyebut dakwah kan, sebagaimana yang saya beritahu awal tadi kan, kita kalau sebut pasal dakwah, kita tak lari daripada sejarah Rasulullah dan daripada perjuangan Rasulullah, bagaimana dakwah sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW kan, pelbagai rintangan, pelbagai ujian yang menimpa kan. Kita pernah dengar kan bagaimana Nabi Muhammad SAW berdakwah di Taif kan, pelbagai kan cerita kan, pelbagai sebelum ni pernah dengar kat sekolah mana kan ustaz-ustaz, bagaimana dakwah Nabi tu begitu kuat ujian. Semakin dekat kita dengan Allah, umpama macam ni lah, semakin kuat ujian kan, makin tinggi darjat kita di sisi Allah, makin Allah uji kita. Inilah Nabi Muhammad SAW, walaupun dijanjikan dengan syurga, tapi Allah nak uji dia. Tanda apa? Maksud kalau mak ayah kita kalau marah, tanda sayang. Begitu juga Allah kan, kalau dia sayang, dia akan uji kita. Maksudnya dengan pelbagai ujian untuk sama-sama untuk mengangkat darjat kita di sisi Allah. Begitu juga Nabi kan, Nabi Muhammad bagaimana dilempar dengan najis, dilempar dengan batu oleh kanak-kanak kan, mengkorinya kan, darah, nak berdakwah kan. Setakat ni ada tak yang pernah kena contohnya nak ajak orang datang ke surau kan, kena lempar dengan batu? Ada tak? Ni angkat ni panggil ni makanya tak ada kan? Ada tak? Mana tahu kan sini tak ada kan. Kalau paling teruk pun rasa kena cemooh, maksudnya kena sindir, maksudnya apa orang kata, kau pergi dulu, aku muda lagi, contoh lah kan, pergi dulu ni, aduh kecoh-kecoh nak ajak orang, mesti ada perkataan tu kan, kecoh, kubur masing-masing kan, kubur kan, macam-macam lah perkataan yang keluar. Contohnya makin hamun, apa, pelbagai lah ujian yang akan kita terima apabila kita nak sebarluahkan Islam. Menjadi satu lumrah lah benda tu kan. Jadi sebagaimana yang saya cerita tadi kan, kita maksudnya kena begitu sabar lah, maksudnya atas perjuangan. Maksud sabar ni tetaplah atas perjuangan ini adalah sebab pengorbanan lah, perjuangan itu adalah pengorbanan kan. Sirah Rasulullah bagaimana 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, bagaimana 13 tahun di Mekah tu Rasulullah menitik beratkan berkenaan dengan akidahan. Barulah 10 tahun tu berkenaan dengan syariat. Okey. Begitu panjang sirah Rasulullah dengan dakwah. Kita imbau kembali lagi pada sejarah Nabi Nuh alaihissalam. Rasa semua dah tahu kan berapa ratus tahun. Dalam Al-Quran dia sebut 1000 tahun. Maksudnya kurang 50 tahun. Jadi 950 tahun Nabi Nuh berdakwah. Maksudnya banyaklah masa tu kan. Kita pun memang tak menjangkau umur macam tu kan. Umat Nabi Muhammad tu kadar berapa? 60. Dalam hadis ada sebut kan, 60-70 tahun umur umat Nabi Muhammad SAW. Kita tak akan terjangkau lah umur macam umat Nabi Nuh. Tetapi Nabi Nuh nak kata, saya nak analogi kan, nak ambil apa perbandingan, nak kata kisah Nabi Nuh ni, bagaimana Nabi Nuh berdakwah selama 900 tahun, tapi yang ikut berapa kerat je. Betul tak? Kita rasa macam saya sendiri kan, bidan walaupun ambil bidan dakwah kan, kita rasa kita dah ajak seorang dua gitu. Contohnya kita ajak seorang dua ajak ke surau, ajak berapa hari baru kan, tak sampai seminggu dah putus. Maksudnya dah lemah dah. Maksudnya Nabi Nuh kan 950 tahun berdakwah siang dan malam, lailan wa nahar. Dalam Al-Quran dia sebut tak jemu-jemu berdakwah. Maksudnya kalau fikir Allahu Akbar, bagaimana kan, saya cakap ni kan senang kan, nak ajak orang dakwah kan, kita nak, maksudnya nak ukapkan perkataan Islam tu, nak ajak orang tu
mudah, tetapi nak istiqamah begitu susah kan. Begitu susah. InsyaAllah moga-moga kita istiqamah lah atas perjuangan dakwah ni. Sebab dakwah ni adalah tugas yang mulia kan. Bagaimana sifat-sifat Nabi tu ada apa? Sifat wajib, siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Tabligh tu adalah maksudnya menyampaikan, maksud konteks di sini dakwah lah maksudnya, mengajak orang kepada kebaikan dan mencegah kepada keburukan. Okey. Macam nak konteks sekarang kan, saya sendiri kan, bila kata DUM sendiri kan, terlibatlah dengan apa, sukan lah, boleh kata sebelum ni alhamdulillah wakil lah UM dalam squash. Ada sini main squash tak ada kan. Tak payahlah ikutlah main apa pelbagai kan. Sekarang rasa muslimin pun lelaki main futsal, muslimat main apa biasa petang-petang. Ke sini study je kan. Tengok sini pun tak nampak tak nampak padang bola kan. Semua study petang-petang. Alhamdulillah ada. Okey, saya sendiri kan terlibat dengan bidang sukan pelbagai lah, boleh kata pelbagai ragam kita boleh tengok kan. Saya ni futsal pun saya main, boleh kata squash lah saya main. Pelbagai ragam lah tengok orang sukan. Bagaimana kita tengok anak muda sekarang kan, macam mana kita tengok main dalam keadaan tidak tu kan, tidak menutup aurat dengan sempurna, macam-macam lah, pelbagai lagi kan. Jadi saya rasa satu macam mana bersalah rasa kan bila kita tengok macam kita dah belajar kan, kita tahu kan selok-belok bagaimana bab-bab yang berkaitan dengan Islam, perkara asal kita tahu kan. Jadi kita nak apa, nak kaitkan relate dengan dakwah ni kan. Saya sendiri kan belajar bidang dakwah kan. Jadi rasa benda tu bersalah kan, jadi rasa bersalah. Bukan saya seorang belajar, tapi kita semua kan dah kata kan, apabila kita mengucap kalimah syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimah syahadah tu kita dah apa, tertaklif, maksudnya telah tertanggung atas kita tanggungjawab sebagai seorang da'i, Arabnya sebagai seorang pendakwah kan. Okey, kembali pada cerita tadi kan. Ada seorang Hindu kan. Hindu memang kuatlah berpegang dengan agama dia kan. Memang saya pun sembang-sembang lah dengan agama dia kan. Pada suatu hari kan, dia pun memang kan main squash dengan saya pakai macam tak tahu Arab memanglah. India Hindu kan, memang tak tahu Arab. Jadi dia tunjuk pada saya kan, Rahman, dia tunjuk saya ada seorang Muslim kan, sama kan, macam tak tutup aurat kan, betul kan. Dia macam Rahman, macam saya pun kan macam nak pelik kan, biarlah mungkin satu sentapan kan, bukan satu kepada saya. Okay fine, bukan analogi nak kata kan. Kadang-kadang benda tu kan, kita nak berdakwah, kadang-kadang benda tu jadi ujian pada kita. Kita dakwah tak, ya Allah, macam mana aku sebagai Muslim, macam mana boleh tak ajak dia jadi menutup aurat kan. Dalam kita bersukan, macam mana kita boleh tak ajak, tak tegak hati kan, nak ajak sama-sama kita main dalam mengikut syariat kan. Okey, ada satu cerita lagi. Ada seorang lah, tu bukan main squash, pingpong sekali kan. Okey, ada satu dia pun kisah yang sama juga, dalam keadaan yang tidak menutup aurat dengan sempurna. Jadi fikir-fikir macam mana cara nak tegur kan. Jadi kalau kita tak tegur benda tu, sebab kita tahu benda tu kan, jadi satu mungkin yang mana dah tahu, mungkin satu dosa dekat awal atau kecil kan. Jadi fikir-fikir macam mana, tergeraklah hati, buka FB kan, buka type nama, post lah mesej. Sebab kita nak berdakwah ni kena hikmah lah. Maksudnya hikmah dalam Al-Quran pun ada sebut kan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Maksudnya serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, maksudnya dengan bijaksana lah kan. Kita ajak dia orang, maksudnya ke arah kebaikan, maksudnya ajaklah kepada ke arah kebijaksanaan, maksudnya luas lah konteks kebijaksanaan ni, maksudnya apa? Okey. Kita macam nak buat dia tarik tadi. Okey. Teruslah. Maksud konteks bijaksana ni maksudnya luaslah konteks bijaksana, maksudnya dengan ilmu kita, dengan kefahaman kita dalam bidang dakwah. Maksudnya nak berdakwah tu kita tak boleh sewenang-wenangnya nak ajak orang dengan, maksudnya kita tengok dia orang tu tak tutup aurat kan.
Maksudnya kau ni teruk lah, tak takut lah ke lah. Macam mana kita rasa kalau kita contohlah kita macam saya sendiri, saya sendiri kan, sebab semua kita nak ajak ni manusia kan, kita rasa perasaan tu, insting maksudnya perasaan tu kita letak pada diri kita sendiri kan. Macam mana? Wah, contohnya saya sendiri kan, tak tutup aurat. Maksudnya Hafiz tu tutup aurat kan. Maksudnya Hafiz kata saya, kau ni teruk lah. Macam mana perasaan dia? Maksudnya tersentak je kan. Kalau boleh kita kena jagalah benda-benda sensitivity benda tu kan. Pelbagai lagi lah dengan apa, sensitivity maksudnya dengan cara hikmah yang saya sebut tadi kan. Okey, pelbagai. Okey, apabila kita menyebut berkenaan dengan dakwah, rukunnya ada berapa? Solat ada 13. Rukun iman 6 kan. Rukun Islam 5 kan. Okey, dakwah juga ada rukun-rukunnya. Siapa dah tahu? Teka ada berapa? Abang berapa? Teka, main teka-teki mana ni? Ada tahu? Tahu berapa? Syekh macam nak beritahu kan? Kamu tanya dulu. Tanya dia. Okey, muslimat. Berapa? Allah, malu-malu pula dah. Ada berapa? 4. Okey, sebut satu. Okey. Betul 4. Siapa yang awak beritahu, siapa beritahu? Beritahu. Okey, yang belakang sebut satu je. Untuk usrah. Kalau sama dengan Okey, rukun dakwah. Usrah. Betul tak usrah? Rukun dakwah adalah usrah. Rukun usrah. Yang bukan usrah ni dalam takaful, tafahum kan? Itu rukun usrah. Ni rukun dakwah. Ta'aruf, takaful, tafahum kan? Rukun usrah ada 3 kan? Okey. Itu rukun usrah. Kalau rukun dakwah, okey, ada 4. Okey, tak betul juga. 3 pun betul. Sebab ada pandangan kata 3, ada pandangan kata 4. Okey. Okey, dakwah ni ada 4 rukun-rukunnya. Kalau tak ada rukun, maksudnya tak terlegak. Betul tak? Kalau solat, kalau kita tertinggal satu rukun, contohnya kita tak apa? Tak baca Al-Fatihah ke kan, pelbagai kan. Okey. Maksudnya adalah batal. Maksudnya kalau begitu juga dakwah kan, kalau tak cukup 4 atau 3 yang disebutkan tadi kan, maka tak sempurna dakwah. Maksudnya yang pertama, da'i. Da'i itu apa? Adalah pendakwahan, orang yang nak berdakwah. Yang kedua, mad'u, orang yang nak kita sampaikan dakwah tu. Yang ketiga message. maudhu'. Sama itu, maksudnya samalah message, maksudnya tajuk kan. Apa yang nak kita sampaikan. Contohnya sebelum ni bab akidah kan, ni bab dakwah kan, bab sejarah, pelbagai lah kan. Itu adalah maudhu'. Okey, yang keempat, uslub. Maksudnya metodologi orang sebut, ataupun metod kan. Adalah uslub, bagaimana kita nak sampaikan pula kepada orang dengan cara pelbagai, macam mana, dengan lemah lembut ke, dengan kasar ke, okey, dengan lawak jenaka macam Ustaz Zahar tu ke, kan, dengan yang dapat terima oleh ramai apa anak-anak muda kan, pelbagai lah. Kita nak berdakwah dengan pelbagai cara lah. Okey, jelas kan tadi kan, da'i, mad'u, maudhu' dan uslub. Okey, ada yang tak faham lagi tak berkaitan dengan empat rukun ni? Sebab benda ni benda yang paling basic lah sebagai kita orang yang apa, berdakwah. Maksudnya pendakwah kan, maksudnya kita dah tertaklif pada kita kan, tanggungjawab sebagai da'i. Jadi kita kena tahulah benda yang basic tu kan. Okey, tahulah metod macam mana kan, uslub. Okey, manakah masa pun sekejap pun rasa sembang. Okey, saya sentuhlah sikit ciri-ciri sebagai pendakwahan. Okey, ciri-ciri macam mana sebagai pendakwah yang baik.
Ciri macam mana kita nak jadi pendakwah yang beretika, berautoriti kan. Macam mana orang respect pada kita kan. Ciri-cirinya antaranya ikhlas lah. Tak dapat lari benda tu kan. Sebab dalam hadis Nabi pun ada sebut kan, Muaz pun pernah lah dengan Muaz nyanyi tu. Dia Muaz lagi boleh stand up benda lagu dia kan. Dia ada lah lagu dia apa, pasal niat kan. Innama al-a'malu binniyat. Rasa pernah dengar kan? Maksudnya sesungguhnya setiap amalan tu adalah dengan niat. Maksudnya datang hari ni lah kan, sama-sama kita betulkan niat kan. Tak adalah nak usyar sebelah ke, nak usyar sebelah sini, tak ada kan. Kita niat semata-mata datang sini semata-mata untuk dapat ilmu kan, insya-Allah. Walaupun benda tu sedikit perkongsian ilmu, insya-Allah kita niatkan Allah semua perkara kan, niatkan Allah, insya-Allah mendapat pahala kan. Kalau datang ikutlah datang surau sekalipun kan, kalau kita niat pun kerana manusia kena paksaan. Masa kecil-kecil dulu ada kan, solat tu kadang-kadang nak upah kan, puasa nak upah kan, bukan niat kerana Allah. Tapi betul lah kecil kan. Tapi sekarang kita dah balik dah, tahu kan, sudah ditaklifkan. Semua rasa muka macam bapak orang kan. Maksudnya ini pun kita pun, maksudnya umur pun kahwin lah, sesuai kahwin apa. Maksudnya semua dah tahulah benda-benda yang basic kan. Jadi insya-Allah lah kita setiap perkara ikutlah. Kita nak nak belajar pun kan, sekalipun kan, belajar kerana Allah kan. Semua kita sebab belajar kerana Allah, jadi semuanya jadi maksudnya betul lah. Kalau contohnya kalau niat belajar tu kerana fourth flat kan, jadi fourth flat yang kita dapat, pahala tak dapat. Itulah jadi kadang-kadang kalau kita tak niat, tak betul kan, awal-awal lagi niat kita tak betul kerana Allah, belajar pun entah mana. Maksudnya fourth flat tapi perangai tak fourth flat. Maksudnya biasa fourth flat tapi dunia fourth flat tapi akhirat jadi kosong je kan. Maksudnya kosong kata Nabi Latif. Listen Mr. B buat lagu listen. Kenal Mr. B kan? Mr. nama dia Tutu UM Hasbi. Rasa dia sekarang melonjak naik lah dengan Paradise YouTube kat YouTube kan, dakwah. Itu antaranya lah mekanisme dakwah yang dia guna. Okey, jelas ya pasal niat tadi kan. Apa-apa hal niat kerana Allah, insya-Allah sama-sama kita niat kerana Allah. Okey, yang kedua pengetahuan. Maksud sini berilmu lah. Maksud sini setiap perkara pun kita nak cakap pun kan, kita kena ada ilmu kan. Kita nak sampaikan mesej Islam, kita kena ada ilmu. Macam mana kalau kita nak sampaikan sesuatu kita tak ada benda, tak ada. Contohnya kita nak sampaikan sirah Nabi, pasal sejarah kan, kisah ni ambil apa? Medik. Medik betul. Okey. Semua kalau kita tak cerita kat depan, contohnya kita nak presentation kat depan kan, boleh tak kita tak tampuk persediaan apa-apa? Boleh tak? Boleh. Tapi entah apa-apa lah. Pernah sekali cerita kan, saya sendiri kan tak maksudnya tak prepare lah. Hari tu nak bentang kan, tiba-tiba ustaz tu bentang kat depan dengan slide je tak ada. Ambil kau, rancau kat depan. Kena kat Ustaz Roslan. Siapa kenal Ustaz Roslan Muhammad? Biasa keluar dalam TV juga. Kalau kat TV Hijrah Madrasah Akhlak, tanyalah ustaz biasa keluar lah. Kena lah kau. Itu maksudnya satu pengajaran dah kepada kita kan. Benda tu sebab kita nak sampaikan sesuatu tu, kita mesti ada persediaan. Maksudnya kita kena ada kefahaman tentang apa yang kita nak sampaikan. Okey, jelas kan? Okey, yang seterusnya berkenaan dengan seruan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah lah. Maksudnya ciri-ciri pendakwah tu, kita setiap perkara, setiap perilaku yang kita nak buat tu biar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya setiap kata-kata Nabi kita kena ambil, setiap wahyu yang Allah turunkan kepada kita tu kita kena ambil lah, kita jadi panduan kepada kita. Kerana apa? Nabi sendiri kan, Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha kata Nabi ni umpama kuluku Al-Quran kan. Maksudnya akhlak Nabi ni umpama
Al-Quran. Maksudnya Al-Quran yang bergerak. Maksudnya kita tengok Nabi tu, apa yang Quran wahyu kan, sebiji Nabi buat kan. Maksudnya itu susah tebal ni kan. Macam mana peristiwa-peristiwa, mana akhlak-akhlak yang dalam Quran tu dia betul-betul amalkan dalam kehidupan. Itulah sebab disebutkan oleh Aisyah, akhlak Nabi ni seperti Al-Quran. Okey. Sebab setiap perkara yang kita lakukan ikutlah medik ke nurse ke kan. Setiap perkara tu mesti kita kena berpandukan dengan Al-Quran dan Sunnah kan. Okey. Lebih lagi kan bila medik kan banyak benda berkenaan dengan syariah ke apa kan. Kita kena belajar kan macam mana pesakit tak boleh solat macam mana. Ke tak solat terus kan. Kena solat kan, melainkan uzur kan, perempuan yang uzur. Walaupun lelaki kan, lelaki ada uzur tak? Ada uzur tak ada kan. Walaupun dalam keadaan sakit kan, tenat, kita boleh solat kan. Kalau tak boleh berdiri, duduk. Tak mampu duduk, berbaring kan. Kalau tak mampu berbaring, dengan mata kan, tahu semua hebat-hebat semua kan. Okey, tahu semua benda tu. Jadi kita kena, setiap perkara tu kena berpandukan kan, Quran dengan hadis, apa yang dianjurkan oleh Nabi tu kita sampaikan dalam misi dakwah kita. InsyaAllah lah, kalau kita berpandangan dengan Quran hadis, benda tu jadi, tujuan kita jadi benar kan, jadi betul. Saya kagum lah dengan student medik kan. Allahu Akbar. Tengok semua muka soleh-solehah. Allah. Okey, maksudnya Masya Allah belakang. Tabarakallah. Tu engineering belakang. Okey. Kita kadang-kadang orang yang tak dalam bukan dalam bidang agama lebih baik daripada orang yang belajar agama. Allah Akbar. Banyaklah kita tengok sekarang. Sebab apa? Sebab tiada pengamalan dah Quran dengan hadis dalam diri. Itulah, walaupun saya belajar dalam bidang agama sama semua. Boleh kata sama semua kita kan. Beza kita takwa kan. Maksudnya kita jika berpandangan Quran hadis, semua jadi benar, jadi betul. Tak kira lah belajar bidang medik sekalipun, bidang akademik pengajian Islam sekalipun, pelbagai bidang yang kita belajar, asalkan kita jelas tujuan kita bersandarkan Quran dan hadis, insya-Allah benda tu jadi ibadat, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, saya ringkaskanlah perbincangan, sembang kosong pun boleh, santai-santai, bukannya nak ceramah apa, cuma kita sekadar perkongsian ilmu kan. Okey, yang last sekali hikmah lah yang yang saya sebut tadi kan. Yang last ciri kita hikmah lah dalam berdakwah. Maksudnya kita kena ada strategi, kita kena ada metodologi. Maksudnya kaedah-kaedah, uslub-uslub yang yang sesuai lah mengikut keadaan semasa, ikut wakil. Kalau kita nak berdakwah, kita kena tengok keadaan setempat tu kan. Contohnya sini medik, lain pula kan. Kalau tempat saya di fakulti Akademi Islam, lain pula keadaan je kan. Dengan orang yang belajar bidang agama, kita tegur sampai kan. Kita tak boleh kan, kita kena pandai kan. Nak tegur tu biar dia dengan cara dia ikut kefahaman, dengan ikut tempat wakil. Keadaan sekarang ni macam contohlah, kita nak dakwah dalam konteks yang saya sebut tadi kan, di tempat sukan, ada kaedah yang tersendiri. Kita jangan pergi tembak shoot orang kan. Teruklah kau ni. Dah tak harap pelbagai lah dengan kacian perangai tak elok ni. Dah lah muka macam tu, bodoh. Perangai pula bodoh. Tak boleh lah semakin tak boleh lah macam tu. Kita kena pelbagai, maksudnya uslub yang, maksudnya dengan hikmah lah kalau boleh kan. Pelbagai, rasa semua pelbagai cara, rasa semua dah tahu kan macam mana pelbagai cara, macam mana kita nak tarik mad'u kita, tarik orang yang kita nak suruh mendekati Islam. Contohnya macam mana kita contoh sebagai peniaga, kita nak tarik pembeli. Macam mana? Bukan tarik mendatang kedai aku makan kedai makan, contoh kedai makan. Tak boleh kan. Kita kena jemput, maksudnya kita buat contoh signboard yang baik kan. Jelas orang nampak. Tu antara uslub kan, antara kaedah yang kita nak tarik orang mendekati Islam. Contohnya
dalam konteks sekarang Facebook kan, pelbagailah YouTube. Kalau sini pandai berlakon kan, buat watak kan, produk ke apa benda kan, pandai menyanyi kan. Contohnya dakwah ni senang cerita, dakwah ni fleksibel. Bukan setakat di surau, bukan setakat di masjid kan. Pelbagailah di tempat-tempat sukan ke, di tempat hiburan ada juga Hasan Al-Banna kan. Kalau kita kuatlah macam Hasan Al-Banna kan, pengasas Ikhwan Muslimin kat Mesir kan. Dia gunakan metod berdakwah ni pusat hiburan. Tu dia kuat kan, dia atas kemampuan masing-masing lah. Kalau kita ni macam saya sendiri gunakan metod kemahiran dengan sukan yang saya ada tu, insya-Allah sama-sama kita buat dakwah bilhal. Maksudnya dakwah dengan keadaan kita. Maksudnya kita tunjukkan kita bersukan. Islam tak larang kita untuk bersukan, tetapi dalam keadaan menutup aurat. Maksudnya dengan syariat. Islam tak larang untuk kita berhibur, tetapi mengikut syariatnya. Jangan sampai melalaikan, melarakan kan. Tak larang benda tu kan. Ustaz Zahadi main gitar kan. Kata Johan, kata apa? Johan pula dah. Kata Zizan, main gitar boleh, jangan sampai jadi najis. Betul tak? Pernah dengar? Itu Tai Ambang Merdeka kan. 12. Pelbagailah contohnya hiburan kat tempat macam contoh alternatif lah. Maksudnya kerajaan Negeri Selangor itu kan, maksudnya nak buat satu program yang mana dapat menarik orang. Maksudnya golongan muda-muda yang ikut, yang sebelum ni kan, dia cari kat mana kalau countdown? Tempat mana yang biasa ada orang cari? Dataran Merdeka. Nak sampai tengok mengapi kan. Bukan tengok mengapi saja, dengan berpasangan dengan kapal masing-masing. Maksudnya dengan adanya alternatif hiburan Islam, jadi ramai orang datang. Rasa hari tu dengan kata 70,000 orang datang kan. Berapa? 120 kan. Ramai orang datang. Jadi satu alternatif lah. Itu menunjukkan dakwah bil hikmah. Maksudnya dengan pelbagai cara. Okey. Dengan masa pun dah cukup saya rasa. Tak cukup lagi. Masya Allah. Mungkin lepas ni kita jemput. Amboi. Okey. Setakat ni ada yang tak faham ke, tak jelas ke? Ada? Sebelum saya menutup bicara pada malam ni. Mungkin ni yang terakhir sebab ada tema masing-masing. Jadi mungkinlah ini yang terakhir untuk saya, sebab lepas ni mungkin ada sahabat-sahabat saya kat belakang tu mungkinlah akan bagi pengisian kan. Jadi sebelum berpisah tu mungkin adalah nak sampaikan sesuatu ke, tak puas hati ke, macam penyampaian ni kurang. Sebab saya pun baru belajar kan, maksudnya baru tahun 2 kan dalam bidang dakwah. Maksudnya ada lagi lah kekurangan, ada lagi maksudnya yang perlu, kekurangan yang perlu kita sama-sama kita tampan. Maksudnya sesama tampunglah. Maksudnya setiap kita ni tak larilah daripada kekurangan kan. Al-insan la yahlu anin nisyan wal khata'. Manusia ni tak terlepas daripada silap dan salah. Okey. Ada soalan ke apa? Tak jelas ke, tak faham ke? Soalan. Okey. Kalau contohnya kita ada kawan seorang non-Muslim. Okey. So dia katakan kalau kita tak ajak berdakwah kat dia, dia akan dipersoalkan di akhirat kelak kan. So kalau macam contohnya kita berdakwah, ajak dia masuk, ajak dia ke arah Islam dalam sekali je, so adakah akan dipersoalkan juga? Saya pun ada kawan juga, bukan masuk kawan, roommate non-Muslim. Allahu Akbar. Susah kan kita kawan non-Muslim, jadi pasal mempersoalkan di akhirat kelak kan. Kata-kata ulama lah ada pernah menyebut kan, Allah tak melihat kepada kejayaan kita, maksudnya natijah kesan tu, tetapi Allah memandang kepada usaha kita. Allah tak pandang sama ada berjaya ramai ke tak, kita dapat tarik beribu orang ke tak. Tetapi Allah tengok kepada usaha kita, sama ada kita buat atau tak kerja dakwah. Berbalik kepada nama apa? Megat. Oh, Kelantan. Nama Megat. Sebab ada kawan Kelantan nama Megat. Okey. Walaupun sekali kan, kita tak tahu kan benda tu Allah terima ke tak kan. Tetapi ada juga usaha kita
walaupun sekali. Mungkin itu dengan sekali tu kan, mana tahu kan, dengan rahmat Allah, dengan usaha kita yang sekecil tu, yang tu diterima kita untuk masuk syurga kan. Betul tak? Kita tahu kan, benda tu semua Allah yang tentukan. Jadi walaupun sekali, insya-Allah lah, mungkin dia persoal atau tak, yang penting usaha kita lah. Walaupun sekali ke, 2 kali ke, berbelah kali, tapi maksudnya kita ada usaha lah untuk mengajak dia untuk ke arah Islam kan. Jelas kan? Okey. Muslimat. Okey. Macam mana nak berdakwah dalam keluarga? Okey, okey, berdakwah dalam keluarga. Okey. Berdakwah dalam keluarga maksudnya keluarga, okey. Macam saya sebut tadi kan, kalau kita nak berdakwah, kita kena tengok wakil. Maksudnya keadaan setempat lah. Maksudnya dari skop yang kecil, skop kecil kan, keluarga kan. Okey, dalam institusi keluarga kita sendiri kan. Kadang kan kita terlupa, dalam Al-Quran pun ada sebut ku anfusakum wa ahlikum nar. Maksudnya peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu. Diri kamu, ahli keluarga kamu daripada azab api neraka kan. Maksudnya sebelum kita nak berdakwah ke luar kan, kita pertama sekali kita kena tengok diri kita dulu. Diri kita dulu, betul ke tak apa yang kita cakap tu, kita amal ke tak? Lepas tu keluarga kita, lepas tu barulah masyarakat. Maksudnya institusi keluarga tu adalah penting lah. Sebelum kita nak ajak orang, kita tengok keluarga kita dulu kan. Yang penting yang saya sebut tadi, yang penting usaha kita lah. Maksudnya ada contohnya keluarga kita kuranglah sikit, maksudnya berpegang dengan agama. Dalam keluarga kan pelbagai kan. Kadang-kadang yang kuat berpegang dengan agama kan, kadang-kadang kurang. Lepas tu ada setengah tu, kalau mungkin kat bandar lah orang kata kan, busy. Macam contoh ayah tu, keluarga tu, family dia tu macam apa, tak lekat. Kelantan kata tak lekat kat rumah. Maksudnya tak apa, jarang ada kat rumah, busy dengan bisnes, kat overseas setiap minggu kan. Jadi anak-anak terabai. Okey. Masuk di sini, kalau kita nak kontak, nak dakwah kepada keluarga, maksudnya ayah sendiri kan, contoh kan, ayah kita sendiri kan, kurang ke masjid apa kan. Ayah ni tak, masjid dekat kan, berapa meter, tak sampai sekilometer, tapi masjid dekat pun tak datang kan. Ada Ustaz Zahawa ada sebut kan, tai apa, tai nak mati barulah ajak imam gaduh-gaduh kan. Imam tai ni tai masa sihat tu tak ingat pun. Maksudnya nikmat yang betul lah, kata-kata Nabi, 2 nikmat yang sering kita lupa kan. Itu nikmat sihat dan nikmat masa lapang kan. Masuk konteks sini, kalau keluarga tu kan, kita kena tahu kan, kita sendiri pun ikut kemampuan kita lah. Kita janganlah menekan. Maksudnya contohnya ayah kita jarang ke masjid ke, tak pergi masjid langsung. Contohlah, contoh saya, mak saya sendiri kan, contoh mudah, mak saya sendiri kan, macam contoh dia tak pakai stocking kan. Mak saya sendiri tak pakai stocking sebab ikut mazhab Syafi'i, kaki aurat kan. Okey, jadi macam mana saya pun tegur lah. Lepas tu mak tahu jawab apa. Mak saya kata tak boleh paksa. Mak kita, mak kita sendiri kan. Betul ni realiti sendiri. Memang yang saya alami sendiri. Mak kata tak boleh paksa kalau nak tutup ke tak kan. Memanglah depan ni tutup tapi kaki, saus kaki dia tak pakai kan. Jadi macam mana Okey. Okey, ayah saya pun dalam agama ya kan. Jadi pandailah strategi dengan ayah. Tidak cocok-cocok. Alhamdulillah akhirnya dia okey, berdakwah tu macam ikut kemampuan kita lah. Kemampuan kita mampu setahap mana. Lepas tu janganlah kita nak tengok hasil berjaya atau tidak, tapi kita tengok kepada usaha kita, sama ada kita buat atau tak kerja dakwah tu. Okey, jelas. Yang saya pernah dengar yang Syekh Ahmad Mu'aid yang dulu tu saya ada pergi lecture yang Syekh Ahmad Mu'aid dia kata kalau nak dakwah dengan family, dia kata kita kena banyak buat servis lah dekat rumah.
Oh, Macam menyapu ke, masak ke. Macam kita banyak tolong benda-benda yang kat rumah. Jadi itu macam lagi memudahkan lah. Ni pengalaman dia nampak kaya ni. Pandai masak boleh buat calon ni. Ada. Okey, mungkin betul lah kan. Kita sebagai pelajar mungkin jarang kan dapat balik ke rumah kan. Mungkin dalam seminggu dua baru dapat medik lagi kan. Jarang balik kan. Betul tak? Cuti sikit kan? Okey. Mungkin walaupun sikit kan, kita manfaat betul-betul lah masa yang ada walaupun sedikit tu. Kita manfaat betul-betul dengan buat servis-servis yang dinyatakan oleh saudara Saudara Abdullah. Okey. Jelas kan? Okey, betul lah kata-kata Abdullah ni, kita kena buat servis lah. Kita tunjuk contoh yang kita ni adalah anak yang soleh. Barulah kita boleh muslihkan, kita boleh betulkan keadaan keluarga kita, insya-Allah. Ada lagi sebelum last. Oh, malu-malu pula. Kita malu lah. Okay, soalan ni panjang sikit. Masa tu few years ago, saya duduk kat luar negara dulu, and I had a Christian friend, roommate, nama dia Andrew sampai sekarang. We respect each other's religion, apa semua. He respects mine, I respect him. Ada sekali tu, there was one time he was cleaning lah, dia tengah basuh, tengah nak clean bilik. And there was one time he put his Bible there, and he put something on top of it. And I told him straight, Andrew, don't put anything on top of the Bible. It's a holy book, respect it. Now my question is that considered a da'wah? I mean, me respecting his religion, is that considered me showing that this is how Islam should be? Is that considered da'wah? You pun tak Quran kat tak ada. Saling bertukar-tukar kan. Okay. Mungkin dia letak tu, dia nak berdakwah tu kan. Tak tahu, Allah alam. Cuma like a few days, no, actually a few months later, dia relate, dia kata like after that action, like, he respected me even more because he had never thought of it. Tapi saya yang sebagai Islam ni boleh cakap pada dia, you know, that's a Bible, it's a holy book, respected. Dia pun tak mahu terfikir, and he respected me even more. So tu yang tanya, is that considered a dakwah also? Maksudnya faham sih English, maksudnya dia letak apa Bible kan? Tak Bible. Letak barang atas. Dia letak barang atas tu. Saya kata kat dia, jangan letak barang atas buku Bible tu, because buku Bible tu holy book. Mana pun respect, at least respect lah. And dia kata lepas tu dia respect saya pasal saya beritahu dia something like that. So saya nak tanya, adakah itu consider dakwah untuk diri saya? Pasal adakah kira saya tu telah mendakwah dia secara indirect ke? Awak larang kan letak Bible atau Bible tu. Mungkin betul lah. Itu adalah apa kata dakwah bil lisan, maksudnya dengan mulut, maksudnya apa, dengan kadang-kadang dengan bilhal kita, dengan perilaku kita. Dakwah ni pelbagai lah, dengan kitabah, maksudnya dengan penulisan. Macam saudara Andy kan, larang dia letak sesuatu yang tak sepatutnya atas Bible kan. Macam kita letak atas Quran kan, untuk kita menghormati Al-Quran tu tak boleh lah. Maksudnya patut letak pula, jangan letak kat bawah. Letak tempat yang tinggi sikit kan, daripada apa yang boleh pijak apa kan. Betul lah. Dakwah ni saya sebut pelbagai kan, pelbagai cara, uslub. Dengan contoh yang kita tak tahu kan, hidayah tu milik Allah. Sebab Nabi sendiri tak boleh memberi hidayah kepada siapa? Bapa saudara yang ada sebut dalam Quran kan. Sesungguhnya Allah Allah tak akan memberi hidayah. Ada ni dalam Quran, sepotong Quran. Sesungguhnya Allah tak memberi hidayah kepada orang yang kamu suka, tetapi Allah memberi hidayah kepada orang yang dia suka. Maksudnya Allah beri hidayah kepada Allah yang suka, bukan kita suka. Konteks Eddie tadi, dia dah ada usaha, maksudnya melarang sahabat yang nama apa? Andrew kan, untuk letak Bible. Maksudnya dia pun rasa, mungkin kita tak tahu kan, dalam hati nurani dia kan, rasa Allah begitu indahnya Islam kan. Maksudnya dapat apa? Mengajar orang menghormati. Maksudnya kita dah menghormati, ajar dia menghormati agama dia. Maksudnya kita saling respect lah. Maksudnya respect antara agama. Maksudnya dia dapat tarik menarik Islam tu
mungkinlah insya-Allah pada masa akan datang kita tak dapat tahu lah, mungkin dia akan terimbau kembali kenangan tu kan. Mungkin itu adalah satu usaha Eddie kan untuk mengajak dia kepada Islam insya-Allah dengan dakwah bil hal. Okay, mungkin jawab soalan Eddie tu mungkin jadi penutup lah bicara kita, sembang santai orang kata, bukan tazkirah sangat pun kan. Sebagai perkongsian ilmu pun tak tinggi kan, sekadar mana yang ada setakat ada ni kita kongsi. Mungkin lepas ni kan Hafiz ke Eddie ke Abdullah kan mungkin boleh sampaikan kan, boleh kongsi-kongsi kan, sharing kan. Okay. Rakam Allahu Akbar. Betul. Okey. Jadi Ustaz Azhar. Mungkin lepas ni betul lah cadangan yang baik. Kita tak boleh lah tempat macam ni Ustaz Azhar. Ustaz Azhar carilah tengah-tengah tu ke. Sebab Azhar dia kena tengok kapasiti audience tu. Macam saya ni biasa-biasa ni cukuplah sekarang ni kan tempat tu. Ustaz Azhar jangan tu. Hancur. Okey, insya-Allah lah mungkin dengan apa yang saya sampaikan tadi mungkin dapat memberilah sedikit input walaupun tak banyak, insya-Allah walaupun sedikit. Mungkin niat ikhlas kita kerana Allah, kerana kita datang ni kerana untuk mendapat ganjaran pada Allah, pahala untuk mendapat keredaan Allah insya-Allah. Setiap perkara tu yang penting niat ikhlas lillahi ta'ala kan. Dalam solat depan setiap niat tu lillahi ta'ala semua kan. Kalau boleh setiap perkara tu niat lillah, insya-Allah kita pasakkan dalam hati kita tanggungjawab sebagai pendakwah itu, sebab kita dah ucapkan kalimah asyhadu an la ilaha illallah, kalimah syahadah. Jadi tanggungjawab dakwah tu adalah tanggungjawab kita bersama kan. Kita jangan anggap kita bersendirian dalam dakwah. Sahabat-sahabat kita kan ada sini, ini adalah pembantu kita kan dalam meneruskan agenda dakwah di masa koalisi ni kan. Okey. Sebab kita jangan anggap kita sendirian. Boleh tak? Sebab Nabi sendiri tak bersendirian. Kena ingat Nabi sendiri ada sahabat-sahabat dia. Ada kalangan-kalangan sahabat yang membantu dalam perjuangan. Kita jangan anggap kita sendirian kan. InsyaAllah moga-moga program yang baik ni dapat diteruskan lagi dengan pelbagai cara lagi insyaAllah kan. Okey, last sekali terima kasihlah kepada pihak penganjur yang sudi jemput. InsyaAllah moga-moga dengan sedikit ni dapat dikira nilaian pahala lah insya-Allah di sisinya insya-Allah. Okey, rasa macam malah tinggal lagi maksudnya nak bersama lagi lah. Kalau boleh tak nak nilas lah pertemuan, bukan ini adalah pertemuan yang terakhir ya. Anggaplah ini adalah sebelah dia. Sebelah dia. Sebab jadual lain kan mungkin lain. Okey. Apa-apa pun kita tutup majlis dengan kafaratul majlis dengan surah As. Subhanallah. Doa kita.